buat asas pembinaan sampailah ke finishingnya, semuanya saya puas hati. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Amir. Bersama dengan saya adalah Cikgu Azman, klien kita daripada Sungai Petani di Aman Jaya Zon Anggrek. Apa abang, Cikgu? Baik, Alhamdulillah. So kita nak tengok rumah yang Reno Mega buat di rumah Cikgu Azman ni, right? Ada beberapa sections yang kita dah touch up untuk memberikan satu kesegaran dan nafas baru pada rumah Cikgu Azman. So soalan saya untuk Cikgu Azman, macam mana Cikgu rasa servis yang diberikan oleh pihak Reno Mega Construction? Servis yang diberi oleh Reno Mega adalah yang terbaik lah. Mantap lah, tip-top, dan semua kerja-kerja berjalan dengan baik, dan apa yang saya hendak mereka laksanakan dengan baik. Workmanship semua pekerja daripada yang buat asas pembinaan sampailah ke finishingnya, semuanya saya puas hati lah. Alhamdulillah. So cikgu sangat-sangat berpuas hati dengan servis yang diberikan oleh pihak Reno Mega Construction. Alright. So dalam banyak-banyak area yang kita buat ni, cikgu, kat mana yang paling cikgu suka? Baik, area yang paling saya suka dan paling mencabar lah jugalah bagi saya, dan mungkin juga bagi Reno Mega, sebab kami ubah tangga yang asal di kawasan belakang ni ke tangga sebelah sini. Kemudian kami paling suka sebab sini ada area TV, jadi tempat kami berkumpul, satu keluarga berbual-bual di kawasan sini lah. Jadi kawasan ni jadi lebih lapang lah. Kalau ada tangga hari tu, dia macam kawasan tu tak cantik nampak. Jadi Reno Mega telah realisasikan impian kami, dan mereka kata mereka boleh buat dan mereka boleh proceed, dan saya percaya sebab saya dah tengok sebelum ni Reno Mega punya workmanship di kawasan-kawasan sekitar, dan saya terus proceed lah dengan Reno Mega, dan saya rasa sangat-sangat berpuas hati, dan mereka pun dapat memberi kerjasama yang baik, dan komunikasi antara saya daripada Tuan Afian, kemudian Pak Long, dan juga pekerja-pekerja lain, semuanya baik. Mereka boleh faham apa yang saya nak, dan mereka boleh buat apa yang saya nak, dan kadang-kadang kami berdiskusi dengan macam-macam benda lah. Bagi pandangan macam ni, mungkin pandangan saya macam ni, dari segi orang construction dia kata yang tak elok kan. Jadi kita ubah. Jadi bila kita bincang-bincang finalis, kita dah setuju, dan akhirnya saya rasa sangat berpuas hati, dan saya rasa orang-orang yang di luar sana kalau yang nak menggunakan khidmat Reno Mega, saya sangat-sangat mensyorkan, sebab ianya satu, orang kata, tempat all in. Dia tak ada kata nak ni kena cari orang lain, hak ni kena cari orang lain kan. Jadi yang ni kita tak pening kepala dah. Kita beritahu macam ni, mereka bincang balik dengan saya, mudahkan kerja customer dan juga para pihak Reno Mega lah. Alright, itulah pandangan daripada Cikgu Azman sendiri. Okay, tuan-tuan kena tahu, rumah Cikgu Azman ni telah melalui satu proses renovation yang agak ekstensif. Okay, sebab layout dalaman dia berubah sama sekali. Okay, pada tuan-tuan dan perempuan yang berhajat nak renovate rumah, sama ada nak buat perubahan dari segi layout, ataupun nak extend dapur, ataupun ruang tamu dan sebagainya, nak tambah bilik, ataupun nak bina rumah di atas tanah sendiri, boleh contact saya di Reno Mega Construction. Alright, link ada dekat bio. InsyaAllah nanti kita jumpa. Alright, sekian. Assalamualaikum. Baik,